Okey, ada penilaian kebangsaan baharu untuk murid tahun 4 dan tingkatan 3. Mesti ramai yang tertanya-tanya, satu lagi peperiksaan ke untuk anak-anak? Sebenarnya bukan. Anggap ia macam kompas pembelajaran anak-anak kita, bukan untuk menghukum. Jom kita fahamkan apa itu matriks pembelajaran ni dan macam mana ia berfungsi. Tujuannya bukan untuk menguji, tapi untuk faham dan bantu murid dari peringkat awal lagi. Yang menariknya, ia satu kitaran. Penilaian, data, sokongan, semua untuk murid terus maju. Ia akan bermula secara berperingkat. Untuk tahun 4, pelaksanaannya pada tahun 2026 nanti. Fokusnya lain tahu untuk setiap peringkat. Tahun 4 untuk asas, tingkatan 3 untuk hala 7. Untuk tahun 4, kita nak kukuhkan asas literasi dan numerasi. Untuk tingkatan 3 pula, kita bantu pilih aliran. Subjeknya merangkumi BM, BI, Sains dan Matematik. Tingkatan 3 ada tambahan subjek sejarah. Macam mana pula formatnya? Cuma satu kertas setiap subjek disediakan oleh lembaga peperiksaan. Dan ini penting, ia akan gantikan ujian akhir sesi akademik atau UASA untuk subjek-subjek teras tadi. Ada satu konsep unik, namanya instrumen terbuka. Apa benda tu? Senang je. Kertas yang dah ditanda akan dipulangkan untuk perbincangan dan intervensi dalam kelas. Okey, macam mana pula nak pastikan ia adil dan telus? Pertama, guna model pengawasan silang. Ketua pengawas akan datang dari sekolah lain. Kedua, pemarkahan diselaras dari peringkat kebangsaan. Jadi, standardnya sama, satu Malaysia. Sistem ni juga inklusif. Ada instrumen khas untuk calon berkeperluan pendidikan khas. Dan akhirnya, slip keputusan rasmi akan dikeluarkan secara digital oleh lembaga peperiksaan sendiri. Sekarang, kita jawab soalan paling panas dari ibu bapa. Adakah markah ini untuk masuk SBP atau MRSM? Jawapannya, tidak. Sama sekali bukan. Matriks ini untuk diagnosis sahaja. Nak masuk sekolah khusus, masih guna PKSK. Jadi, inilah gambaran besarnya. Kita guna data untuk sokong dan bimbing perjalanan akademik murid. Inilah nadi transformasi pendidikan kita untuk serlahkan potensi sebenar setiap murid. Persoalannya sekarang, sejauh manakah data mampu mengubah masa depan pendidikan negara kita?